Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khaira Arissa Iman binti Muhammad Hanis. Pada hari ini saya akan menemubual TV PSS SK Bukit SKBRP. Siapakah nama Encik? Nama Dr. Syahimi. Apakah harapan dan ucapan Encik pada tahun ini? Harapan saya agar murid-murid SKBRP hadir ke sekolah hari-hari, belajar bersungguh-sungguh, main pun bersungguh-sungguh, have fun dekat sekolah dan sentiasa menghormati cikgu. Terima kasih. Itu je. Apakah harapan dan ucapan guru besar pada tahun ini? Selamat kembali ke sekolah, back to school, dan saya harap murid-murid SK Bukit Rampura akan sentiasa bersemangat datang ke sekolah awal setiap hari dan menjadi pelajar yang sentiasa berdisiplin dan berusaha untuk cemerlang dalam bidang akademik, sahsiah dan juga co-curriculum. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Tuan. Boleh Tuan perkenalkan diri Tuan? Saya Saja Meja Rosli bin Abu Bakar, selaku pegawai perhubungan suara ini. Untuk kali pertama lah saya berlabuh ni. Apakah harapan dan ucapan Tuan untuk murid-murid SKBRP pada tahun ini? Selamat datang buat murid-murid sekolahan sesi 2026. Selamat menimba ilmu, juga dimudahkanlah urusan anak-anak sekolah. Terima kasih Tuan. Sama. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Nur Afkar bin Muhammad Imran. Saya daripada kelas 5 beta. Apakah harapan anda untuk tahun ini? Harapan saya untuk hari ini dan juga tahun ini, saya nak belajar bersungguh-sungguh dan mendapatkan TP6 dan markah yang cemerlang untuk peperiksaan pada tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan diri anda? Boleh? Nama saya Abdullah bin Fuzail bin Muhammad Hafizuddin. Apakah harapan anda untuk tahun ini? Harapan saya untuk tahun ini adalah untuk dapatkan TP6 dan mendapatkan jawapan peperiksaan. Terima kasih.